Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala. Pertama sekali kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah Ta'ala. Yang kedua, terima kasih kepada semua yang sama-sama duduk untuk menadah kita kongsi ilmu di malam hari waktu maghrib. Kerana maghrib adalah waktu permulaan hari baru bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Selepas asar, waktu terakhir dia, maka malaikat akan hantarkan buku baru masuk waktu maghrib. Setiap hari macam tu. Maka waktu solat asar, siapa yang solat asar awal waktu, berdoa, sedekah waktu tu, kebaikan tu diangkat waktu itu. Bukan bermakna sebelum tu tak diangkat, maksudnya last kalau solat asar dia lewatlah sampainya kepada Allah Ta'ala. Dan waktu maghrib adalah permulaan hari baru di dalam Islam. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, sebelum kita teruskan pengajian kitab kita, Imam baca tadi dalam surah Muhammad ayat yang ke-15 berkenaan dengan perumpamaan syurga, perumpamaan taman syurga. Syurga ni adalah untuk orang yang hidup di dunia ni, lagi dia beriman kepada Allah, dia ingin ikut segala sunnah Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW, beriman kepada rukun yang 6, maka dia buat segala titah perintah Allah, meninggal segala larangan Allah, maka insya-Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah, mudah-mudahan dia dimasukkan ke dalam syurga. Maka di dalam ayat 15, sementara kita masih hidup ni, Allah mengkhabarkan kepada seluruh manusia berkenaan dengan perumpamaan dalam taman syurga ni. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan taman syurga yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka yang bertakwa, kepada orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Di dalamnya fiha anharum min ma'in ghairi asin. Yang pertama, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau. Satu. Kedua, wa anharum min labanil lam yatakhayyar ta'mu, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya. Dua. Dan yang ketiga, wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin, dan sungai-sungai khamar, iaitu arak yang tidak memabukkan, yang lazat rasanya bagi sesiapa yang meminumnya. Lisyaribin, bagi orang yang minum arak tu, dia akan rasa lazatnya. Dan yang keempat, wa anharum min labanil lam wa anharum min asalim musaffa, dan sungai-sungai madu yang suci, yang murni. Walahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratum min rabbihim, di dalamnya mereka mendapat segala jenis buah-buahan dan keampunan daripada Tuhan mereka. Kaman huwa khalidun finnar, samakah mereka dengan orang yang kekal di dalam neraka? Allah tanya. Kaman huwa khalidun finnar, samakah mereka orang yang kekal di dalam neraka? Wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, orang yang kekal dalam neraka ini, mereka ini diberi wasuqu, diberi minuman dengan air yang mendidih, ma'an hamima, dengan air yang mendidih, sehingga faqatta'a am'a'ahum, sehingga ususnya bercerai-berai. Ini peringatan, perumpamaan Allah bagi orang yang bertakwa ni. Dalam syurga dia boleh minum keempat-empat air sungai tadi. Sungai daripada air yang airnya tidak payau, sungai daripada air susu, daripada arak yang tidak mabukkan, dan air daripada minuman air sungai madu. Allah bagi perumpamaan. Allah tanya, samakah kaman huwa khalidun finnar, samakah perangai orang yang duduk ahli neraka ni? Maka jawapan dia tak sama. Tuan, ini peringatan bukan untuk orang mati, peringatan kita yang masih hidup. Sebab tu ayat Quran ni sentiasa yang selalu disebutkan sebelum ni, berjalan selagi mana kita masih hidup, sentiasa hidup di dalam diri manusia yang nak cari
takwa, yang nak cari beriman kepada Allah, yang cari kebenaran, ni ayat Quran, baca, kita dengar, masya-Allah. Dan nak dapat benda-benda ni bukannya boleh tak apalah Allah tahu, aku tak solat apa, yang penting aku mulia, yang penting aku baik. Tak boleh. Dia ada syarat-syarat dia. Kita nak minta sedekah, nak pergi minta maaf, nak minta zakat pun ada syarat-syarat dia. Bukan tak apa zakat tahu aku miskin, tak. Kan isi borang. Si borang zakat tanya, bukan sebab zakat nak menghina kita, tidak. Zakat tanya isi borang tu nak tahu betul kita ni benar ke jujur. Tulis. Walaupun kadang-kadang ada orang tak jujur, itu dia sendiri tak jujur. Zakat dia dah selesai masalah dia. Tapi dengan Allah Ta'ala tak ada. Kita buat cukup syarat, sampai masa dengan rahmat Allah Ta'ala, kita tidak ada dendam dengan orang, tidak ada sombong dengan orang. Dengan rahmat Allah Ta'ala, kita ada berkait dengan Nabi SAW, selamatlah kita di alam sana. Sebab itulah peringatan-peringatan yang diberi ni, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan ni untuk manusia yang hidup, bukan untuk manusia yang telah meninggal. Sebab tu bila kita pergi ngikut orang yang meninggal, orang yang ditanam ke kubur, maka di situ cukuplah, kata ulama, cukup kematian tu sebagai peringatan untuk orang hidup. Menghidupkan orang yang, menghidupkan hati orang yang melihat orang meninggal tu. Bila meninggal, habis semua amalan. Tak boleh buat dah, nak solat, tak boleh nak berzikir dah, tak boleh nak pergi sedekah dah. Tidak, pagi-pagi kalau datang kita boleh letak duit sedekah. Kalau dah meninggal, amalan-amalan tu semua dah terputus sampai situ. Tapi dengan sebab sedekah tadi, dia akan berjalan. Kalau sedekah tu dia gunakan untuk wakaf, untuk sebagainya. Sedekah lagi mana orang tu guna, untuk dia bagi baju ke apa, orang tu guna untuk melakukan kebaikan, dia dapat pahala sampai kiamat. Lebih lagi ilmu lah. Tuan-tuan yang kata kami ni tak mengajar, macam mana dak, kita dah jadi rumah tangga. Sebab tu sunnah Nabi SAW, bila kita berumah tangga, itu dah dapat satu kebaikan. Bila kita melahirkan anak yang dilahirkan tu, dia buat apa yang kita buat. Kita solat, dia solat. Kita hantar dia sekolah, dia pergi solat. Dah kebaikan tu sama juga walaupun kita tak mengajar. Tapi dengan syarat tadi, dua-dua kena bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ayah je bertakwa, anak tak bertakwa, sama juga. Tak selamat juga di akhirat si anak tu. Sini Allah nak tengok siapa yang bertakwa, maka dia kena tiap-tiap hari kena sucikan hati dia dengan selalu mentadabbur ayat Quran. Cukup satu ayat Quran, cukup satu kalimah. Kalimah-kalimah inilah yang akan menjadikan hati kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Taala, di akhir ayat imam baca tadi, ayat 19 surah Muhammad 508, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahawa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Wastaghfir li dzambik, dan mohonlah keampunan ke atas dosamu dan ke atas dosa orang-orang mukmin. Walil mu'minina wal mu'minat, mohonlah keampunan ke atas dosamu dan ke atas dosa orang-orang mukmin lelaki dan perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum, dan Allah mengetahui tempat berniaga dan tempat tinggalmu kelak. Ini penting. Ketahui bahawa Allah, ini ayat-ayat tentang iman kepada Allah Ta'ala. Akhir sekali kita nak mati dengan ucapan la ilaha illallah. Bila kita istighfar, kita mohon pada Allah. Yang kita lupa, kita beristighfar untuk mukminin dan mukminat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Kebiasaan kita beristighfar biasa untuk diri kita, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 3 kali selepas solat. Lepas ni mungkin kita boleh tambah astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Itu bersendiri-sendirilah. Maksudnya selepas solat sunat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Aku mohon ampun kepada Allah dan ke atas untuk dosa orang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan. Ada juga ulama yang ajar jangan lupa untuk beristighfar untuk mak ayah kita. Astaghfirullah li abi wa ummi. Aku mohon ampun kepada Allah untuk ayahku dan juga untuk ibuku. Astaghfirullah li abi wa ummi. Ini jangan membuat, kita buat untuk diri kita ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nanti kita tukar. Itu teruskan buat. Itu memang sunnah Nabi, buat astaghfirullahalazim. Tambah lagi tadi, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah li abi wa ummi, astaghfirullah li abi wa ummi, astaghfirullah li abi wa ummi. Tambah.
Sempena juga yang ada dalam ni saya dah sebut, teringat lagi lupa. Minggu ni last. Maksudnya siapa nak potong kuku ke hari Khamis Jumaat. Tapi nak potong hari Ahad tu pun boleh jugalah. Siapa yang melakukan ibadah korban hari Isnin tu dah start 1 Zulhijjah, maka disunatkan dia tidak memotong segala bulu, misai ke apa, kuku ke selepas dia korban. Kalau dia korban 10 Zulhijjah awal tu, lepas tu baru boleh. Kalau dia korban hari keempat, tunggu hari keempat lah baru dia potong kuku. Jadi last minggu ni, sama ada dia nak cukur rambut dia hari, nak ambil pahala sunat, nak cukur hari hari Jumaat last lah, Jumaat lepas asar last lah. Mungkin selang Sabtu Ahad Isnin 2 hari, ataupun dia buat hari Ahad, tak apalah, cuma tak dapat lah pahala sunat kita potong pada hari Khamis Jumaat ataupun Isnin hari ni dah lepas kan, dah habis malam tak disunatkan, disunat waktu pagi siang hari. Dia hari Khamis ataupun Jumaat, kalau dah tak sempat juga potong hari last hari Ahad. Ni bagi siapa yang melakukan ibadah korban, disunatkan untuk tidak mencukur bulu rambut, bulu kuku dan kepit kuku dan sebagainya setelah dia melakukan ibadah korban. Baru dia sama juga kalau dia melakukan ibadah korban di luar negara, tunggu selepas kawan tu dah kata okey dah siap, dah ada korban, barulah kita boleh cukur. Ni ingatan, kebetulan minggu ni last. Minggu depan saya tak cakap lah sebab dah hari Isnin tu mula 1 Zulhijjah. Jadi sini muslimat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, bulan-bulan yang Allah masyhurkan kepada kita ni, ada 3 bulan yang di dalamnya ada 3 kumpulan yang 10 hari. Di 10 hari yang pertama, 10 hari terakhir bulan Ramadan digalakkan buat ibadah. Ini kita dah lepas, dan Allah hadiahkan satu malam istimewa, iaitu malam Lailatul Qadar. Ini yang pertama. Yang kedua, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, buatlah apa-apa sahaja amalan ibadah, dan Allah hadiah masa yang istimewa, iaitu hari Arafah. Hari Arafah itu yang kedua. Dan kumpulan yang ketiga, 10 hari pertama bulan Muharram, Zulkaidah, Zulhijjah. Lepas tu dah masuk bulan Muharram, nanti awal tahun. 10 pertama bulan Muharram yang digalakkan sama juga, buatlah, tambahlah ibadah, dan Allah hadiahkan satu hari istimewa untuk beribadah, iaitu hari Ashura. Ni tuan-tuan, yang bulan Ramadan kita dah lepas, ni kita nak masuk bulan Zulhijjah minggu depan. Maka bersedialah untuk sama-sama. Kalau tuan-tuan nak puasa 1 hingga 9 hari Zulhijjah, puasalah. Tak ada masalah. Namanya puasa sunat lah. Puasa sunat setiap 1 Zulhijjah Isnin tu, Selasa, Rabu, Khamis sampai 9 Zulhijjah, puasalah. Sebab Allah suruh dalam masa sama kita puasa, dan sama-sama bila kita puasa ni, segala apa yang kita buat kebaikan tu digandakan pahala. Kita solat sunat, kita solat fardu jemaah, kita bersedekah, tu untung orang yang berpuasa. Benda ni sama macam tadi Allah sebut. Tak sama orang amalan ahli syurga dengan ahli neraka. Bila kita bertambah puasa ni, maksudnya dia tinggalkan benda-benda yang dia terpaksa kena tinggal makan, patutnya dia makan tadi. Jadi melatih dia kena bersabar, orang lain apa boleh makan, dia puasa sunat, bukan puasa wajib, puasa sunat. Jadi dia buat amalan waktu tu, dia sedekah berlipat kali ganda sedekah pahala yang diterimanya oleh Allah Ta'ala kepada orang yang buat ibadah tu. Tuan-tuan, jadi sama-sama saya nasihatkan diri saya dan juga tuan-tuan, mari minggu depan kita start. Kalau siapa niat nak puasa 9 Zulhijjah, buatlah. Dan ibadah yang saya kata tadi, nak kerat bulu rambut lah, apalah, buat siap-siap pada hari last hari Jumaat tu, nak ambil pahala sunnah Jumaat. Ni saya sebut ni perkataan sunnah. Kalau tuan-tuan buat juga tak jadi masalah apa pun, cuma hilanglah kesempurnaan sunnah tadi tu. Baik, insya-Allah kita sambung perkara 500 sunat-sunat solat yang seterusnya, bab yang berkaitan dengan sunat ayat yang dibaca, iaitu 100 yang ke-13. At-tasbihu inda ayatin tasbihin binahwi subhana rabbi, wa iza marra bi ayatin tanzihillah subhanahu wa ta'ala nazzahu faqala subhanahu wa ta'ala aw tabarakallahu rabbul alamin aw jallas azamatu rabbina aw nahwi dzalika.
mengucapkan tasbih pada ayat tasbih seperti subhana rabbiya, subhana rabbi, mengucapkan tasbih pada ayat tasbih seperti subhana rabbi, maha suci Tuhanku. Dan apabila melalui ayat menyucikan Allah Ta'ala, maka sucikanlah Tuhan, seperti berkata subhanahu wa ta'ala, dan maha suci Allah Tuhan sekalian alam, atau betapa agungnya Tuhan kita, atau seumpamanya. Ini apabila masuk ayat berkenaan ayat tasbih, macam imam baca sabbisma rabbikal a'la. Jadi bila kita dengar tu, imam ataupun makmum boleh baca subhana rabbi ataupun subhanallahu subhanahu wa ta'ala. Kita baca perlahan, sekadar perlahan untuk diri kita. Imam boleh sabbisma rabbikal a'la, subhana rabbi allazi khalaqa fasawwa wallazi, boleh sambung. Tapi kalau tak baca pun tak apa. Ni sunat, sama ada dia jadi imam ataupun dia baca sendiri. Sampai ayat tasbih disunatkan kita membaca subhana rabbi ataupun subhanahu wa ta'ala, ataupun mana-mana ayat tasbih subhanallah, ataupun kita baca subhana rabbiyal a'la, tabarakallahu rabbul alamin. Yang penting mengagungkan Allah, mensucikan Allah, sama ada kita baca dalam solat ataupun baca sendiri tengah baca Quran melalui ayat tasbih sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard subhanallah alhamdulillah. Baca subhanahu wa ta'ala, ni disunatkan, kita dapat pahala. Ijma' para pentafsir mengatakan maksud tasbih kepada Allah itu ialah mensuci dan menjauhkan dari menyifatkan Allah dari sesuatu yang buruk. Itu maksud tasbih, iaitu mensuci dan menjauhkan dari menyifatkan Allah dari sesuatu yang buruk. Begitu juga menjauhkan dari menyifatkan Allah dengan sifat manusia. Maka setiap kali melalui ayat tasbih kita disuruh sebut subhana rabbi ataupun subhanallah ataupun tabarakallah. Sama ada saya ulang tadi, kita tengah solat ataupun kita dengar orang baca ataupun kita membaca waktu bukan di luar pada solat, kita ucaplah, disunatkan untuk mengucap subhanallah. 114 al-istighfaru inda ayat istighfar, memohon keampunan ketika ayat istighfar. Ni memohon keampunan ketika ayat istighfar. Umpama setelah ayat fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik, surah Ghafir ayat 55, yang bermaksud fasbir, maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar. Inna wa'dallahi haqq, sesungguhnya janji Allah itu benar. Dan mohonlah keampunan, dan mohonlah keampunan untuk dosamu. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambik, berhenti dekat situ, dan mohonlah keampunan untuk dosamu. Lepas tu ayat dia sambung wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Situ ada dua ayat, satu ayat istighfar, satu ayat tasbih. Jadi ayat 55 ni akan berhenti di wastaghfir li dzambik. Maka situ kita yang dengar, kita boleh baca astaghfirullahalazim. Ataupun sedang kita baca Quran sampai ayat tentang wastaghfir li dzambik, kita pun baca astaghfirullahalazim, kemudian kita sambung ayat. Ni disunatkan. Banyak rupanya di dalam solat yang kita tinggal perkara sunat ni, Allah nak bagi banyak keampunan, tapi kadang-kadang kita tak, lepas malam ni kita sama-sama kongsi. Kalau kita ingat kita buat, tak ingat pun tak jadi masalah, sebab perkara sunat. Contoh lagi, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sampai kat situ kita pun astaghfirullahalazim. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita sambung pula innahu kana, boleh, tak ada masalah, sama ada tengah solat ataupun ketika mana kita baca bersendirian di luar solat. Imam ataupun makmum boleh baca kedua-duanya. 115 tadi ayat istighfar. Sebelum tu ayat tasbih. Sebelumnya lagi minggu lepas
Ayat tentang mohon rahmat, ayat tentang rahmat maka kita mohon rahmat. Ayat tentang neraka, ayat tentang berkenaan dengan neraka, kita mohon Allah jauhkan kita daripada api neraka dengan kita doa macam kita wirid selepas solat maghrib, Allahumma ajirni minan nar. Kalau kita tahu ayat tu tentang ayat neraka, cerita tentang neraka macam tadi saya baca ayat neraka, maka kita Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkanlah aku, selamatkanlah aku daripada api neraka. Oh, tak ingat tak ada masalah. 115 an taqula fi akhir suratil qiyamah wa wattini bala wa ana ala zalika minasyahidin. Ini selalu orang buat, alhamdulillah. Ini banyak kita sebut ya. Antaku membaca di akhir surah Qiyamah, membaca di akhir surah Qiyamah, alaysa dzalika biqadirin ala ay yuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang menciptakan, yang demikian berkuasa menghidupkan orang yang telah mati? Maka kita akhirkan jawapan kita yang mendengar ni, bala, bahkan wa ana ala dzalika minasyahidin, benar sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap perkara yang demikian. Sama juga kita baca dalam surah At-Tin, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Alaisa, bukankah Allah hakim yang paling adil? Maka kita disunatkan untuk menjawab bagi makmum ni, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Sunat ya, tak jawab tak jadi masalah, entah jangan jadi masalah. Sama ada ketika kita baca Quran di luar solat ataupun tengah solat. Ini dua ayat. Tadi ayat surah Qiyamah tu Hafiz dia ingat lah. Tapi kita yang tak Hafiz ni, kita selalu surah At-Tin ya. Surah At-Tin banyak lah. Tok-tok pun dok banyak sebut. Sampai alaihissallahu bi'ahkamil hakimin, terus sama-sama baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Benar sesungguhnya aku menjadi saksi terhadap perkara yang demikian. Kemudian 116 ay yaqula akhir suratil mursalat. Ni kita baca surah Mursalat pula. Ay yaqula akhir suratil mursalat amanna billah. Membaca doa berikut di akhir surah Mursalat dengan baca amanna billah. Bila setelah mana baca fa bi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Surah Mursalat akhir juzuk yang ke-29 sebelum masuk suratul Naba. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman? Allah tanya. Fa bi ayyi hadisim ba'dahu yu'minun. Ajaran manakah? Selain pada Al-Quran yang mereka akan beriman? Jadi kita akan jawab amanna billah, kami beriman kepada Allah. Entah ni macam mana kita nak ingat ni tuan. Kita hari ni boleh lah, tadi pun dah tadi pun dah lupa dah. Macam mana nak ingat? Tuan ambil, bila ada masa carilah kitab ni, photostat, tuan letak dalam Quran. Bila Quran kat rumah lah, kat sini hilang yang tu. Boleh baca. Ataupun Google ada ayat-ayat sunat-sunat berkaitan ayat yang dibaca. Sunat berkaitan ayat yang dibaca, nanti dia bagi. Google AI ni dah jadi tok guru yang kedua. Tapi yang dapat rahmat ni lah mengaji depan lah. Walaupun situ Google AI memang jawapan betul, ada hampir 99% betul lah. Tengok beli YouTube. Tengok YouTube kalau boleh tengok lah. Tapi kalau nak mungkin kita lupa ayat tu. YouTube nak tengok panjang pula, nak tarik ni kan, masa pukul berapa tengok. Walaupun AI tu memang betul, saya sendiri kan cari tu ya ada, memang kita tengok kitab memang betul. Tapi yalah, nak yang lebih detail kita mengaji depan ni, satu duduk dalam masjid, dapat rahmat Allah Ta'ala, dapat keampunan, dapat doa daripada malaikat, sama-sama saya dan yang duduk pun sama dapat. YouTube ni sekadar kita tengok dapat waktu tu ya, lepas tu hilang yang tu kan, ataupun AI tadi tu. Ni kelebihan. Gitu juga yang diajarkan daripada zaman Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi apa masalah, terus jumpa Nabi SAW. Seterusnya 117 ayyakula akhir suratul Duha alhamdulillah. Ni kita baca akhir surah Duha. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith.
dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Ni boleh kita ingatlah. Okay, dengan kita baca apa tadi? Alhamdulillah, membaca di akhir surah Duha dengan perkataan alhamdulillah, setelah mana kita mendengar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita yang makmum ataupun imam baca alhamdulillah. Ni perkara-perkara sunnah. Supaya apa? Menghidupkan hati kita dengan sunnah Nabi SAW. Menghidupkan hati kita dengan Allah Ta'ala. Kita dekat dengan Allah. Semua ni kita memuji, bersyukur kepada Allah. Menandakan, meningkatkan kita nak kata kita ni percaya kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi kita bila sampai Quran, kita ingat, oh ni ayat tentang syurga, maka kita minta, kita mohon rahmat pada Allah. Ni ayat tentang api neraka, kita minta jauh daripada api neraka. Benda-benda ni agar hati kita sentiasa dilindungi, dikawal. Berapa kali nak buat? Setiap kali jumpa, bukan hari ni buat, esok tak. Sebab hati kita ni yang didoakan oleh Nabi pernah ajar, ya muqallibal qulub, wahai hati wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabbis qalbi, kekalkan hatiku, ala dinika wa ta'atik, ke atas agamaku dan untuk mentaati kepada engkau. Hati kita ni sentiasa bolak-balik. Sekarang ni waktu setengah jam ni bolehlah kita duduk dalam masjid. Keluar dari pintu masjid, macam-macam ujian. Sebab tu dalam suratul As, illal ladzina amanu wa aminus solat wa tawasaw bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran, wa tawasaw bis sabr, berpesan-pesan dengan kesabaran. Kita nak beribadah ni kena sabar. Kita nak beribadah kena nak tegur orang, nak kena cakap benda yang benar. Tapi benda tu bukan semua orang boleh terima. Keluar masjid confirm bukan tuan saya pun sama. Kita tengok kita dah lupa, tengok ni kita lupa kita. Habis tu bila kita nak balik hati kita, itu yang Allah ajarkan kita ni. Biasa kita berdoa pada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah bantulah aku, tolong aku sentiasa untuk aku ingat kepada Engkau ya Allah. Bukan hari ni saja, setiap hari sampai aku mati. Setiap hari doa tu dibaca. Supaya mudah-mudahan di akhir hayat kita nanti kita dapat menerima keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Taala, ini beberapa ayat yang kita baca tadi, sunnah-sunnah berkaitan ayat yang dibaca dan ada doanya yang perlu kita baca. 118 yaf'ala dzalikal munfaridu wal imamu wal ma'mum. Ni kita baca tadi perkara demikian yang kita sebut tadi, tentang baca doa istighfar, baca doa beriman pada Allah, baca alhamdulillah, baca doa dijauhkan daripada api neraka, baca subhanallah. Perkara-perkara demikian dilakukan oleh orang yang solat sendirian ataupun solat secara jadi makmum dan juga imam, yang pada kita sebut tadi. Dan 119 ayajharu bihi fil jahriyah, ayat tersebut dibaca kuat pada solat yang dibaca secara kuat. Sunat juga ucapan-ucapan seperti di atas dibaca secara perlahan seumpama tasbih dan doa-doa di dalam solat. Ini berbeza sekiranya menerusi ayat rahmat atau ayat azab, maka sesungguhnya ia dikuatkan suara dengan permintaan rahmat ataupun azab. 120 as-sujudu litilawati inda qiraati ayati sajadah illa sajadati surati sad lil imami wal munfarid. Ni dah habis dah tadi berkaitan dengan ayat Quran yang kita baca di dalam solat ataupun di luar solat, dan kita ada baca doa-doa dia. Ni berkenaan dengan sujud tilawah ataupun dipanggil sujud sajadah. Sunat untuk tilawah ketika baca ayat sujud. Sunat untuk tilawah ketika baca ayat sujud, kecuali ayat sujud pada surah Sad bagi imam dan orang yang solat sendirian. Terdapat 14 tempat di dalam Quran bagi mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang disunatkan untuk sujud tilawah. 14 tempat di dalam Quran yang disunatkan untuk sujud tilawah. Selalunya kita buka Quran, kita dah tahu ada tanda masjid, ada tanda lambang kubah masjid tu. Di situ mana-mana Quran tuan-tuan buka memang ada lambang kubah masjid tu, maka di situ disunatkan untuk kita sujud tilawah ataupun dipanggil sujud sajadah. Kecuali dia kata ni bagi orang yang solat tu ketika makna dalam sujud dalam surah As-Sad pada ayat wa dhann
Wa dhanna Daud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ayat 24. Dan Nabi Daud menyangka bahawa kami mengujinya, maka baginda memohon keampunan kepada Tuhannya lalu sujud dan bertaubat. Ayat adalah ayat sujud syukur. Ini ialah sujud syukur, bukan sujud azimah, iaitu suatu keperluan seperti yang disebut kebanyakan ahli ilmu. Maka sampai ayat sini, jika sekiranya seseorang yang mengetahui ayat pada surah Sad, jika sekiranya seseorang, kita ni alhamdulillah yang hadir pada malam ni kalau ingat, jika sekiranya seseorang yang mengetahui ayat pada surah Sad ini tidak boleh untuk sujud, lalu ia tetap juga sujud. Ni waktu dalam solat ni, saya kata ketika dia solat, maka batallah solatnya sekiranya ia adalah orang yang mengetahui hukumnya. Maksudnya sebaliknya lah, kalau dia tak tahu, dia tengok ini ayat sujud ni, tak kira pun dia sujud macam dia buat pagi Jumaat tu. Kalau orang yang tak tahu, namun jika ia adalah orang yang jahil, iaitu orang awam yang tak tahu, lalu ia sujud ketika membacanya di dalam solat, maka ia tidak membatalkan. Dia buat juga tak membatalkan solat. Ni kalau orang tahu. Tapi kalau dia tahu dia buat, batal solat. Bagaimana jika dibaca di luar solat? Adakah dibolehkan sujud tilawah selepasnya? Kalau di luar solat, ya. Semua ayat yang kita baca tu, kita nampak ubah tu, ya, disunatkan untuk sujud tilawah selepasnya. Ini tuan, yang jadi imam kena tahu je. Baca Quran, tengok asal nak ada tempat kubah nak buat sujud, rupanya situ tak boleh. Satu ayat ni, ayat Sad, surah ayat yang ke-24. Ayat lain semua disunatkan sujud. Macam kita buat, yang kita buat pagi Jumaat, itu sunat yang digalakkan. Surah As-Sajdah, setiap pagi Jumaat kita buat sujud sejadah tu. Baik. Kalau di luar solat, tak ada apa yang semua boleh sujud lah. Kita dengar, sama ada kita yang dengar ataupun kita yang baca. Kan saya pernah datang orang Arab ni, kan dia hayati Quran. Bila ada orang baca, dia tak baca. Dalam solat tiba-tiba dia dengar orang tu sujud, kita tengok kenapa sujud orang ni. Rupanya ayat tu ayat tentang sajadah, ayat tentang sujud tilawah. Dia sujud walaupun yang baca tu qori di atas, yang baca ni qori di atas, dia jadi hakim bawah ni, dia turun sujud kat bawah. Kita tengok, dia tu amalkan punya betapa dia nak menghayati tu. Allah, kita ni tak apa nak buat macam mana kan. Kalau kita tahu, kita pun sama-sama tu sujud. Nanti kita tengok pula apa yang kita nak baca dalam sujud tilawah tu. Okey. Ni benda-benda ni lah yang menghidupkan hati kita ni bila kita buat ni. Tapi kalau kita tak buat, mana kita nak tahu kan. 121, ayyukarriral imamu sujudu bitakraril qiraati in aminat tashwisha alal ma'mumin. Imam mengulangi sujud dengan berulangnya ayat tilawah jika selamat dari gangguan makmum yang berasa terganggu jika diulang berulang kali. Ni keadaan sunat. Keadaan sunat ini dituntut sekali pun berulang kali pada rakaat yang sama. Pada rakaat sama, imam baca ayat sujud tilawah ni, rakaat pertama, rakaat yang sama tu dia jumpa ayat 2 kali, ayat sujud tu 2 kali dia buat sujud sejadah tadi. Namun sebaiknya imam memberitahu makmum terlebih dahulu sebelum memulakan solat. Dia kata malam ni ada ni, kita nak 2 kali sujud. Supaya apa? Supaya makmum tu tak keliru. Nanti makmum ingat nak sujud habis, makmum rokok, dia tunggu rokok, kenapa imam ni lama sangat, apa imam dah sujud. Sebab tu macam perempuan ni boleh nampak depan. Kalau perempuan ada terbuka, dia nampak kan. Sebab tu kita kena kalau yang imam, orang yang imam yang ada ilmu ataupun imam yang tahu, dia akan beritahu malam ni kita ada sujud sajadah, kena beritahu supaya tak mengelirukan makmum di belakang. Makmum kan bukan makmum arah kan, takut semua imam terus sujud, yang makmum rokok, imam pun bangun balik sambung ayat, makmum terus sujud balik, habis teramuk habis. Sebab tu kena hati-hati. Jadi benda-benda ni kalau asal kita boleh buat, kita beritahu supaya benda ni sama-sama dapat faedah sunat tadi itu.
Baik. Kalau kita tak buat pun tak ada masalah. Ingat, tak buat pun tak ada masalah. Kita baca ayat sujud sajadah tak buat, tak apalah, cuma tak dapatlah pahala sunnah tu. Okey. 122. Yusannu fiha ma yusannu fi sujudi solah. Disunatkan padanya iaitu sujud kerana bacaan Quran apa yang sunat dilakukan ketika sujud, iaitu sunat membaca tasbih ketika sujud dahulu sebelum membaca bacaan sujud tilawah. Ni jarang kita buat. Selalunya sampai bawah Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar sujud, kita terus saja ada wajhi lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu. Sedangkan dalam kitab ni sebut disunatkan untuk membaca tasbih dulu. Tasbih seperti biasa, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, barulah kita sambung dengan sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu. Sama ada kita baca ni di luar solat ataupun di dalam solat. Ada lagi, ditambah lagi 123 ni, tambah lagi ayyaqulu fiha Allahumma aktub li indika biha ajran waj'alha li indika zukhran wada'anni biha wizran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawu alaihi salam. Berdoa di dalam sujud tersebut. Berdoa ni selepas mana? Selepas kita baca tasbih tadi. Ya Allah, tuliskanlah untukku di sisimu pahala dan jadikan ia di sisiku satu simpanan yang dibanggakan di sisimu. Hapuskanlah dosaku serta terimalah daripadaku seperti mana engkau menerimanya daripada hambamu Daud alaihi salam. Ni disunatkan kita baca ni selepas mana kita, waktu kita sujud, selepas kita baca bacaan sujud tadi tu, terus kita baca doa yang dibacakan ni. Ini berdasarkan riwayat daripada Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, terdapat seorang lelaki pergi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya pada malam semalam aku melihat di dalam mimpiku seperti keadaanku solat di belakang pokok. Apabila aku sujud, maka pokok itu turut serta sujud bersama sujudku, dan aku mendengar pokok itu mengucapkan doa tersebut. Ini doa yang tadi itulah yang kita baca tadi tu. Juga sunat mengucapkan doa. Ini selalu kita baca nanti pada masalah 226 nanti kita akan huraikan lebih panjang. Sunat kita baca doa sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sama ada tadi, kalau ini tak boleh baca, cukup sekadar kita mengulangi bacaan seperti mana bacaan tasbih di dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, yang kita sambung dengan doa yang tadi, ataupun kita sambung dengan sajadah wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Dan jika membaca zikir seperti dalam sujud, maka ia adalah harus. Tadi hukumnya harus. Kita tak baca ni, kita baca zikir macam dalam sujud tadi, harus. Maka sebaiknya digabungkan zikir ketika bacaan sujud dan zikir sujud tilawah ini. Sebaiknya wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, hari ini kita cukup baca kenaan dengan sunat-sunat berkaitan ayat yang dibaca ketika dalam solat. Akan datang minggu depan insyaAllah, kalau diberi kesihatan. Saya macam minggu lepas tak sihat, tak upayalah. Minggu depan kalau diberi kesihatan lagi, kita sambung pula sunat-sunat bagi makmum berkaitan bacaan imam. Ini sunat-sunat bagi makmum berkaitan bacaan imam. Pada minggu depan kita akan sambung pula pada nombor yang ke-100 ke-24 insya-Allah. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Taala, sekali lagi saya ingatkan diri saya, minggu ni minggu yang terakhir, kita berada di dalam bulan Zulkaidah, dan hari Jumaat adalah kita akhir untuk kita nak potong rambut ke potong apa pun. 1 Zulhijjah adalah bersamaan dengan hari Isnin nanti, maka start hari itu kita buatlah, tambahlah amal ibadah kita, tambahlah selawat kita, tambahlah istighfar kita. Nak puasalah 1 hingga 9, ataupun antara 1 hingga 9 tu nak puasa mana-mana hari, puasalah. Disunatkan puasa menambahkan ibadah. Puasa Zulhijjah, nak puasa 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, puasalah. Yang penting dia buat ibadah, mudah-mudahan ibadah dia diterima oleh Allah Ta'ala, dan kita sama mengadakan ibadah korban nanti. Mudah-mudahan korban itu juga menjadi ibadah kita, menjadi saksi kita di akhirat kelak insya-Allah Ta'ala. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal.